Beliau pernah dikutuk gila, pernah ditertawakan oleh pelabur, pernah hampir muflis 3 kali. Tapi hari ni, dia seorang lelaki yang boleh gerakkan market dengan satu tweet je. Siapakah beliau? Dan apa kaitan dengan dunia trading? Korang akan tahu kejap lagi. Hai guys, selamat datang ke Suria Academy dan nama saya Syam. Hari ni saya nak share kisah seorang jenius dan sedikit kontroversi. Saya pasti semua orang kenal dia ni. Siapakah dia? Elon Musk. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Jom kita mulakan. Elon Reeve Musk dilahirkan pada tahun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Seorang budak yang sunyi, pelik dan sangat suka membaca. Nak tunjukkan betapa jeniusnya beliau ni, pada umur 12 tahun dia dah ciptakan game yang bernama Blaster. Dan dia jual game tersebut pada harga $500 saja. Bayangkan, dah lah baru umur 12 tahun. Dan time tu dia memang stay dekat Afrika. Tapi ramai tak tahu yang waktu dia kecil, dia pernah dibuli hingga masuk hospital. Elon bukan anak orang kaya seperti sangkaan ramai. Ayahnya seorang engineer dan ibunya seorang model dan ahli diet. Elon ni masa dia kecil dia suka membaca. Sampaikan sehari dia boleh habiskan 2 buku dalam masa sehari. Tak kisahlah buku pasal sains ke, teknologi ke, mahupun falsafah, semua dia baca. Inilah fasa accumulation dalam hidup dia. Senyap tapi menyerap. Lepas berhijrah ke Amerika Syarikat, Elon sedar akan skill yang dia ada dan dia tak nak sia-siakannya. Dia mula bangunkan syarikat pertamanya, Zip2. Company ni dia provide directory untuk bisnes. Macam Yellow Page yang dulu-dulu orang guna untuk cari nombor tu, tapi yang ni untuk bisnes. Company ni akhirnya dijual dengan harga $307 million. Selepas tu, dia cipta lagi company baru iaitu PayPal. PayPal ni, dia macam gateway untuk payment lah. Zaman dulu tak ada e-wallet. Orang pakai PayPal untuk beli barang international. Akhirnya, PayPal ni dijual kepada eBay. Lepas dia jual company dia tu, dia buat sesuatu yang ramai kata dia ni dah gila. Hasil duit yang dia dapat tu, semua dia laburkan dalam roket dan kereta elektrik. SpaceX, company yang bina roket. Diorang hampir bankrupt selepas 3 pelancaran yang gagal. Tesla, pioneer untuk kereta EV. Diorang hampir tutup kerana masalah kos dan teknologi. Solar City dipertikaikan oleh pelabur. Starlink, company yang bina internet, satelit yang membenarkan penggunanya dapat menggunakan internet di mana-mana pun walaupun dalam hutan. Ia dilihat mustahil pada zamannya sebab projek ni terlalu futuristik. Tapi apa berlaku selepas itu? Roket Elon bukan sahaja berjaya menebus lapisan ozon, tapi juga berjaya menebus kepercayaan dunia. Dari seorang budak Afrika yang pelik, dia jadi lelaki yang paling terpengaruh dalam teknologi moden. Kita semua tahu yang Twitter sekarang telah pun dibeli oleh Elon Musk dan ditukarkan kepada X. Sebab dia beli, ialah sebab dia nakkan kebebasan bersuara. Punyalah kaya, macam tu je dia beli. Satu tweet dari Elon Musk ni boleh gegarkan market. Dengan tweet dia ni, dia boleh gerakkan Bitcoin 10%, Dogecoin 400% dan saham Tesla jadi roller coaster. Market sangat terkesan dengan sentimen dan tokoh. Ini dipanggil news based volatility. Guys, buka mata korang. Elon Musk bukan sekadar businessman. Dia adalah simbol market mover. Tapi bukan itu sahaja. Gaya hidup dan prinsip Elon sebenarnya boleh dijadikan panduan untuk korang trade setiap hari. Pertama, berani ambil risiko. Elon letak semua harta dalam Tesla dan SpaceX.
Trader pula takut letak SL 1%. Kalau kau tak sanggup rugi, kau takkan pernah untung. Kedua, sabar bila orang gelap. Ramai kutuk Tesla, kata projek bodoh, tapi dia diam dan terus bina. Dalam trading, bila setup kau tak masuk akal, orang gelak. Tapi bila market hit TP, mereka senyap. Ketiga, kawal emosi dalam krisis. SpaceX meletup 3 kali, tapi Elon tak pernah berhenti. Bila korang MC sekali, jangan berhenti. Ulang kaji, reset dan cuba lagi. Keempat, fokus pada inovasi, bukan shortcut. Elon tak buat kursus jadi kaya. Dia buat teknologi sebenar. Trader hebat tak kejar signal semata-mata. Mereka cipta sistem sendiri. Korang kena ada mindset seorang yang visionary. Think long term. Elon bina sesuatu untuk masa depan, bukan untuk jadi kaya esok. Fail fast, learn faster. Gagal bukan musuh. Ia adalah kawan yang mengajar untuk kita jadi lebih baik. Focus on the big thing. Jangan trade semua pair. Fokus pada satu atau dua untuk korang masterkannya. Dalam dunia trading, mereka yang berjaya bukan yang paling banyak trade, tapi yang paling faham apa yang dibuat. Kesimpulannya, Elon Musk dia ni bukan orang biasa. Dia adalah simbol keberanian, kegagalan dan kemenangan. Tapi dalam dirinya ada satu perkara yang trader perlu serap. Ketekunan yang gila. Persoalannya, adakah korang sanggup belajar, gagal dan berani seperti dia? Kalau ya, InsyaAllah korang memang boleh berjaya dalam trading ni. By the way, kalau korang nak belajar trading dengan secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma saja. Korang boleh tekan link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.